Menteri Rohingya sudah mari. Kita hari ini kita bagi satu jawatan baharu untuk kita punya Pakcik Pudin. Menteri Rohingya. Lepas ni kita tak payah cakap Menteri Dalam Negeri, tak payah. Dia bukan duduk dalam negeri dah sekarang. Dia pergi backup ini Rohingya. Pakcik Pudin, kau pergi tengok dulu negara-negara jiran. Tak nak ambil ini Rohingya. Kau tak tahu ke sejarah Rohingya ni? Myanmar pun tak nak iktiraf kewarganegaraan. Sebab diberikan betis nak paha. Ini macam mana tau? Ibarat macam mana tau? Walaupun ada desakan, kami akan backup Rohingya. Patutlah, brother. Patutlah kat Malaysia PBT ni acah-acah ambil tindakan. Especially kat Selayang, dekat belakang itu Kota Raya semua. Acah-acah sajalah. Memang you orang backup ini Rohingya lah. Yang membawa banyak wabak penyakit, masalah sosial kat Malaysia. Kau nak, orang cakap, bodek dia orang. Apa kepentingan kau ni, si Pudin? Kau cakap diplomatik, apa punya diplomatik? Tak payahlah, ini ibarat peribahasa, kera di hutan disusukan. Anak kat rumah lantak pi lah. Apa punya orang? Jaga rakyat Malaysia dulu. Tu kita cakap. Lepas ni, Abang Pudin, bukan abang lah, Pakcik Pudin ni, kita bagi jawatan baru, Menteri untuk Rohingya. You jaga Rohingya sajalah. Tak apalah, you nak tunjuk you punya kekebalan. Kerajaan ini yang kerajaannya kononnya dahsyat. Apa pun tak tahu buat. Nak jaga warga asing, pendatang asing saja. Kat Malaysia, rakyat tengah sengsara, kau tak kisah pun. Senang-senang dia orang dapat maikat, itu pun kau nak nafikan. Belalah kau, brother. Tak apa, next election, saya ingat kau nak bertanding kat Kulim kan? Good luck, brother. Kita akan jumpa kat Kulim.